Lepas kita dah mulakan simpanan emas, apa step seterusnya yang boleh kita buat? Kita tak akan jadi kaya kalau setakat simpan emas. Tapi dengan adanya ilmu, kita boleh jadi kaya. Jadi, apa yang kita boleh buat kalau kita nak kaya dengan simpanan emas? Pertama, set auto debit supaya kita menabung setiap bulan. Kekayaan bermula dengan tabungan, bukannya pelaburan. Kedua, cukup 5 gram di akaun Gap, fizikalkan emas tersebut. Dapatkan pengalaman simpan emas fizikal. Simpan emas fizikal dengan simpan emas dalam akaun, feel dia berbeza. Yang ketiga, tambah ilmu emas dan kewangan. Disebabkan kedua buku ini banyak improve kewangan saya, jadi saya nak recommend tuan-puan untuk dapatkan buku yang sama. Buku ini ditulis sendiri oleh guru emas saya, iaitu Tuan Muhammad Zulkifli Syafi'i. Yang keempat, luangkan sikit masa untuk belajar ilmu emas dan kewangan. Dalam tim saya, banyak seminar emas dan kewangan. Offline ada, online pun ada. Tinggal kita je nak bagi peluang kat diri sendiri untuk belajar ilmu baru ataupun tidak. Ilmu urus kewangan ni tidak diajar di sekolah. Dekat universiti pun belum tentu ada. Jadi, kalau tak nak buat silap macam kebanyakan orang, belajar daripada pengalaman orang lain. Join seminar ke, webinar ke, belajar daripada pengalaman speaker itu sendiri. Macam mana cara mereka urus kewangan supaya kita tak perlu buat silap yang sama macam mereka. Jadi, kalau nak saya guide cara untuk bermula, boleh follow saya dan DM saya untuk saya guide ilmu emas dan kewangan.